Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, yang dimuliakan kepada semua ahli jawatan kuasa yang menjayakan pembacaan hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kepada semua para penonton dan para pendengar yang saya kasih sekalian. InsyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan sama-sama mendengar kupasan hadis yang ke-21 daripada susunan hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan adalah pada hadis yang ke-21 yang bertajuk istiqamah dan juga iman. Hadis istiqamah dan iman disusun oleh Al-Imam Nawawi pada hadis yang ke-21 dengan nas atau matan dan sanadnya daripada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Hadirin yang dikasihi sekalian, hadis ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, dan katanya, aku telah bertanya kepada Nabi SAW dengan katanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakan kepadaku, pesankan kepadaku satu pesanan, satu kata-kata yang kalau telah engkau pesan kepadaku, aku tak pun nak tanya orang lain lagi dah. Maknanya satu pesanan yang sangat bermanfaat buat diriku, yang aku boleh pegang sepanjang hidupku, aku tak perlu lagi dah nak tanya kepada orang yang lain. Apakah pesanan tu? Maknanya pesanan yang sangat penting untuk aku pegang sampai akhir hidupku. Lalu Nabi SAW menjawab, qala, dengan sabdaan baginda, qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang bertanya ini, dengan Nabi sabdakan qul, katakan, sebutkan, ikrarkan dengan katamu amantu billah. Suatu benda yang aku nak pesan kepada kamu untuk kamu terus pegang sepanjang hidup ini, iaitu sebut kata pegang. Pegang apa? Amantu billah tsumma istaqim. Aku telah beriman kepada Allah, aku telah yakin kepada Allah, aku telah percaya kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah di atas pegangan itu. Hadirin para pendengar yang saya kasihi sekalian, hadis ini memberikan banyak pelajaran dan pengajaran yang besar. Pengajaran yang pertama adalah seorang apabila bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan orang alim, bertemu dengan orang yang lebih baik daripada dirinya, sayugianya dia mengambil peluang itu untuk meminta nasihat, pesanan yang menjadi panduan bagi kehidupan dirinya. Itu sangat penting. Sebagaimana perbuatan sahabat bila bertemu dengan Nabi SAW, dan mungkin selepas itu dia nak berpisah, tak bertemu Nabi kerana musafir yang jauh, kerana tempat tinggal asal yang jauh. Okey. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pesankan kepadaku, katakan kepadaku suatu yang aku boleh pegang dan aku tak boleh tanya kepada orang lain lagi dah. Lalu Nabi SAW menjawab dan berkata kepadanya, sebutlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dengannya. Jadi pelajaran yang pertama adalah apabila bertemu dengan orang alim, bertemu dengan orang soleh, bertemu orang yang lebih banyak hikmah daripada kita, minta pesanan, nasihat daripadanya. Yang kedua, Nabi SAW ketika berpesan kepada Nabi kata, qul, sebut, baca, amantu billah. Memberikan makna dan isyarat kepada kita setiap masa, setiap hari.
kita perlu membarukan iman kita, perlu barukan perjanjian hati kita tentang keesaan Allah. Perjanjian bahawa kita hamba kepada Allah, bukan sekadar kita biarkan hati itu sudah percaya 10 tahun, 20 tahun dengan syahadah yang kita lafazkan, tetapi barukan ia dengan lafaz. Barukan ia dengan lafaz. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW, Nabi mengatakan, jaddidu imanakum. Barukanlah iman kalian. Refresh balik iman kalian. Tauhid kalian, akidah kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimanakah patut untuk kami barukan iman kami, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, aksiru min zikri la ilaha illallah. Atau alidhu min zikri la ilaha illallah. Sebutlah banyak-banyak kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia akan barukan iman dengan sebutan. Jadi hadis ni Nabi katakan kepada baginda, Nabi katakan kepada sahabat ini, kul, sebut amantu billah. Jadi sebut banyak la ilaha illallah akan barukan balik iman, refresh balik iman kita tentang keesaan Allah, penghambaan kita kepadanya. Dalam zikir yang kedua, Nabi SAW mengajarkan satu instrumen, kaedah untuk kita barukan iman kita, kuatkan iman kita, iaitu untuk tidak meninggalkan pagi dan petang, untuk kita membaca dan menyebut ayat yang hampir sama, iaitu dengan menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah adalah Tuhanku, dan aku redha bahawa Islam adalah agama ajaran kehidupanku, dan aku redha bahawa Nabi Muhammad SAW Rasul utusan Allah dan Nabi yang menjadi ikutan kita semua. Kul, kita sebutkan itu pagi dan petang. Dan yang terakhir dalam bab sebutan ini, Al-Hafiz Al-Munziri di dalam kitabnya At-Targhib Wat-Tarhib telah menukilkan satu kisah, yang mana kisah itu dicatatkan seorang sahabat yang sangat sukar disesatkan oleh syaitan. Lalu ditanya oleh sahabatnya yang lain, apakah sebab itu berlaku kepadamu? Ini di antara sahabat, tuan-tuan, asar daripada sahabat. Lalu beliau menyatakan, aku membaca pada pagi dan petang tanpa meninggalkan, dengan menyebut, tuan-tuan tengok hadis tadi dan sama-sama tengok zikir ini. Dia menyebut amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Zikir paginya dan petang disebut. Macam mana hadis ni sebut? Kul amantu billah. Sebutlah amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Dan orang ini menyebut amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Aku beriman dengan Allah. Aku mengkufuri segala sembahan selain Allah, iaitu taghut. Wastamsaktu bil urwatil wuthqa, dan aku berpegang dengan tali yang amat kukuh. Lan fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Itu yang kedua. Perkara yang ketiga yang menjadi topik perbincangan hadis ini adalah baginda Nabi menyebut, sebutlah aku beriman dan istiqamah. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang istiqamah, baginda Nabi SAW membawa dan mengajak kita semua untuk hidup sebagai orang yang istiqamah. Daripada hadis ini kita dapat belajar bahawa istiqamah itu mungkin boleh dipecahkan kepada dua pecahan. Pecahan yang pertama adalah istiqamah dalam iman, dalam i'tiqad, dalam akidah. Maknanya berpegang teguh bahawa Tuhan kita hanyalah Allah, Maha suci Allah daripada sifat kelemahan dan kekurangan, dan kita pegang Tuhan hanyalah Allah yang disembah sebenar-benarnya. Sampailah kita mati kita pegang. Maka itulah istiqamah. Yang kedua, dan ini istiqamah iman yang paling penting sekali.
Paling penting sekali. Dan iman ini akan tercabar dan teruji dalam fasa-fasa perjalanan kehidupan kita. Yang keduanya adalah istiqamah dalam amalan. Istiqamah dalam amalan dalam membenarkan keimanan itu. Maka istiqamah dalam melaksanakan salat berjamaah, istiqamah dalam baca Al-Quran, istiqamah dalam menunaikan tanggungjawab dan kewajipan, istiqamah dalam zikir dan salawat, istiqamah dalam i'tikaf, dalam sedekah dan sebagainya. Semuanya itu juga memerlukan kepada istiqamah. Maka sebab itu disebutkan oleh para ulama yang saleh dengan menyebutkan bahawa al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Dapat istiqamah sampai akhir hayat terhadap amalan kebaikan yang saleh yang kita buat dan iman yang kita pegang adalah lebih baik daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih baik daripada 1000 karamah, perkara yang mencari adat yang dapat dalam diri kita. Maka para pendengar yang saya kasih sekalian, hadis ini menuntut kepada kita beberapa perkara yang penting, iaitu yang pertama sekali, apabila bertemu dengan orang soleh, mintalah nasihat, pandangan, panduan hidup. Yang keduanya adalah sebutkan, zikirkan pagi dan petang penanda keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah, kita barukan sentiasa. Dan yang ketiganya adalah istiqamah. Istiqamah suatu yang perkara yang amat sukar. Seorang itu diketahui istiqamahnya selepas dia meninggal dunia. Selama kita belum meninggal, kita masih ada ruang untuk kita lencong daripada jalan istiqamah ini. Semoga Allah bantu kita untuk istiqamah. Ayat tentang istiqamah dalam surah Hud 112 menjadi ayat yang paling menggerunkan Nabi SAW. Ayat yang menjadikan Nabi SAW beruban. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW kepada sahabat yang lain. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Laqad shibta ya Rasulullah." Sesungguhnya engkau telah beruban ya Rasulullah. Nabi SAW membalas dengan katanya, kata baginda Nabi SAW, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Sesungguhnya telah menjadikan diriku ini beruban disebabkan oleh surah Hud. Dan juga saudara-saudara surah Hud. Maka tuan-tuan, apakah ayat yang menjadikan Nabi beruban itu? Kata para ulama dalam mensyarahkan hadis ini, dan ayat itu antaranya Ibn Abbas, iaitulah ayat yang turun kepada Nabi dalam surah Hud. Allah Ta'ala katakan kepada Nabi, "Fastaqim kama umirt." Dan istiqamahlah sebagaimana apa yang telah diperintahkan Allah kepada wahai Muhammad. Nabi ambil perintah istiqamah ini, Nabi terus bekerja, berjihad, berjuang, berdakwah, menyampaikan akidah, menyelamatkan manusia daripada masuk ke dalam neraka, kepada mentauhidkan Allah SWT, terus sampailah akhir hayat Nabi SAW. Maka baginda Nabi SAW telah mencapai darjat dan kedudukan sebagai seorang yang istiqamah sehinggalah ke akhir hayat. Begitulah para sahabat telah membuktikannya. Maka sampailah waktu kita semua untuk kita meneruskan legasi istiqamah ini, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, menetapkan pendirian kita, menetapkan diri kita untuk kita semua teguh dan istiqamah di atas jalan kebenaran ini insya-Allah taala. Sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.